geng. Oh, alhamdulillah. Straight, alhamdulillah. Oh, lekat. Strike ketiga geng. Assalamualaikum. Alright geng, jumpa lagi. So hari ni alhamdulillah aku turun lagi kasih ikan haruan. Dan misi aku dekat jalan ni geng, parit ni geng. Parit ni, tapi itulah, hari ni aku diuji dengan pelbagai ujian. Sangkut lah, putus lah. Tu semua cerita-cerita sebelum video ni. Aku tak rakam pun semua tu. Rakam tapi aku malas nak masukkan. Dan alhamdulillah geng, selepas tu aku berjaya mendapatkan 3 ekor ni dalam jut dah ni. 3 ekor ni dekat-dekat sekilo lah. Taklah besar mana, tapi aku ambil jugalah. Sebab ni strike yang aku dapat setelah 2 jam aku kumpau. Tak ada langsung ikan yang aku tapau. Jadi geng, alhamdulillah dengan soft rock Mijai aku berjaya mendapatkan 3 ekor. So aku nak sambung lagi dekat spot ni geng. Kepada yang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang baru sampai, aku mohon subscribe AIC channel. Welcome to YouTube Mijai channel. So geng, kau stay tune. Kau tengok aku nak gunakan jump frog pula lepas ni geng. Adakah hasil atau tidak? Stay tune. Jom. Sebelum tu kau layan dulu strike pertama, kedua dan ketiga geng. Stay tune. Jom sembat. Strike pertama. Allah, alhamdulillah. Akhirnya geng, ada strike pertama aku geng. Mantap lah. Aku tak kira lah yang ni curut ke tak curut ke, aku tapau geng. Setelah berjam aku mencuba mencari ikan haruan, inilah dia seko-seko yang baru aku dapat strike geng. Tahulah nak cakap geng macam mana. Tapi tak apa, ada rezeki alhamdulillah. Masukkan dekat lancut, tapau, alhamdulillah. Rezeki pertama geng, subhanallah. Punyalah jenuh mencari ikan haruan hari ni. Akhirnya ada juga seko, mencakuk, tapau je geng. Besar tak besar, kecil tak kecil, masuk jut. Alhamdulillah. Alright geng, sambung lagi. Moga-moga ada rezeki aku lagi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil lah kan spot macam ni tak ada ikan haruan yang duduk. Yang penting usaha. Alhamdulillah, seko dah masuk jut. Cari yang seterusnya. Moga ada lagi lah. Mari. Tak kena. Subhanallah geng. 3-4 kali dah aku dapat sambaran macam tu daripada tadi. Tak kena juga lagi yang ni.
Tak apa, tak apa. Oh. Tak kena. Aduh, sangkut kat situ pula. Ai, tak kena. Sangkut. Aduh, apa nak jadi? Astaghfirullahalazim. Kali tak kena tu. Tak apa, balik lagi. Mengapakah kau tak kena menyambar umpanku itu? Aduh. Dah lah seorang ni, geng. Kena ejek dengan haruan lah. Sabar je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah, astagfirullahalazim. Apa yang berlaku? Allah Akbar. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, pujuk lagi, goyang lagi soft rock ni slow-slow atas permukaan air tu. Atas lumut-lumut kan. Mungkin dia salah sambar. Tak apa. Ni semua ujian, geng, ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, alhamdulillah. Bersekas kat sini, geng. Terus dia sambar. Ini kali sambar betul. Mantap. Tapau juga, geng. Kecil-kecil lah. Aku penat mencari. Kalau kau orang nak kecam aku sekarang, tapau kecil-kecil, korang cari sendiri. Geng, alhamdulillah. Ini tapau. Strike kedua. Alhamdulillah. Tak padan dengan kecil, tapi hook dua-dua dia makan. Alhamdulillah. Alright, geng, aku strike soft rock aku gunakan hari ni. Soft rock custom handmade daripada Saifullah. So yang ni aku letak nama aku lah, Mijai, kat situ. Custom handmade, not for sale. Sekadar untuk penggunaan peribadi. Okay, alhamdulillah. Dia ada di celah-celah tu. Moga ada lagi yang saiz pula. Mari Arwan, mari. Lekat. Strike ketiga, geng. Okey, yang ni aku lepaskan balik. Yang ni kecil. Kurang je tadi. Tengok jap. Lebih kurang je, geng. Tapau. Alhamdulillah. Telan habis rupanya. Memang kena tapau ni. Biasa ni kalau telan habis ni, geng, aku kena korek. Kalau kena korek ikan haruannya 50-50. Okey, alhamdulillah. Strike ketiga. Tapau. Okey, tengok lebih kurang sama saiz je. Alright lah. Tapau je lah. Yang pening-pening fikir. Lagi. Right, geng, alhamdulillah. Aku
Aku nak try belah sini, lapang. So aku cuba gunakan jump frog. Bismillahirrahmanirrahim. Manalah tahu kan, daripada action jump frog ni, dia berjaya menggoda yang saiz-saiz. Sama-sama kita cuba, sama-sama saksikan. Alright geng, aku pindah spot. Nampaknya cubaan aku menggunakan jump frog dekat last tempat tadi tu tak berjaya. Tak apa, aku teruskan perjalanan, mencari spot-spot yang lain. So kat sini aku telah pakai soft frog balik, soft frog mijai aku yang dah 3 ekor aku strike tadi. Mari Harwan, ketepuk. Allah, alhamdulillah. Strike geng, alhamdulillah. Garang dia, alhamdulillah. Yang ni ada saiz geng, alhamdulillah. Yang ni ada saiz. Alhamdulillah, ni keempat. Walaupun tak saiz sangat geng, tapi saiznya cukup untuk aku tapau. Mantap lah. Geng, alhamdulillah, strike keempat. Not bad ni. Mantap lah. Keempat, alhamdulillah, syukur. Jenuh geng cari ikan hari ni. Tapi dia ada makan, cuma tak lekat. Banyak sambaran yang tak kena tepat dengan sasaran. Okey, alhamdulillah. Keempat strike yang dikasih rendam dulu. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah ada strike keempat geng. So aku nak cari sekor lagi. Moga ada strike kelima. So geng, walaupun saiz-saiznya macam tu je, tak besar, dan kalau setengah orang kata tak membanggakan lah kan. So alhamdulillah. Strike kelima geng. Sangkut ke pokok pula. Lucut. Subhanallah. Allahu Akbar. Tu dia geng, strike kelima. Tapi auto release geng. Tak apalah, bukan rezeki. Sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kira geng, walaupun saiznya tak membanggakan lah, tapi aku cukup syukur lah. Sekurang-kurangnya ada rezeki aku untuk aku bawa balik. Sebab aku bukan jenis dapat lepas ambil gambar. Tak. Aku ada tujuan. Sama ada aku buat lauk ataupun aku jual ikan ni. So geng, alhamdulillah. Cari lagi seekor, InsyaAllah. Tadi hampir-hampir dapat dah. Lucut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Terperanjat aku geng, dia ambil ke tepi. Tapi ikan ni geng, ikan ni bengkok. Ikan ni bengkok geng. Bengkok dia, ikan ni tulang rusuk dia bengkok geng. Tahu aku ambil ikan ni, tapau. Alhamdulillah. Kena mata pula tu. Alhamdulillah geng. Strike kelima geng, akhirnya dengan menggunakan SP. Okay geng, mantap lah. Rezeki walaupun bengkok, ambil je geng. Alright geng, alhamdulillah, syukur setelah bertungkus lumus.
aku menjadikan geng. Alhamdulillah akhirnya 5 ekor dalam jut. Walaupun saiznya saiz sekadar yang curut-curut sahaja, tapi tak adalah sampai curut sangat. So sekadar yang aku boleh tapau. So alhamdulillah geng, aku bersyukur. Tetap bersyukur dengan rezeki yang aku dah dapat. Sekarang ni pun untuk sesi ni aku dah dapat 5 ekor. 4 dengan soft rock, 1 dengan soft plastik. Jadi geng, walaupun banyak sambaran yang tak menepati sasaran, jadi kurang-kurangnya aku berjaya lah mendapatkan 5 ekor. Walaupun kecil, walaupun kita nak cari yang besar-besar, tapi rezeki dalam air wallahualam geng, bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang menentukan. So geng, aku tak kisahlah kalau kau nak kecam aku tak mau curut, tapi itu rezeki aku tak tolak. Alright geng, so jumpa lagi kita di next video. So pada sahabat-sahabat yang menonton, terima kasih aku ucapkan. Yang baru sampai, welcome to YouTube Amjad Channel. Jumpa lagi next video geng. Assalamualaikum. Jom sembang.